yang kita tahu. Maka bila berbunyi kita pun tutup. Dah ke tak berbunyi dah. Lepas tu batal tak semayang? Nak batal tu mesti ada sebab. Sebab apa batal semayang? Hukumnya memang berat sebelah tak batal lah. Kita rasa, kita yakin lagu tu. Kerana Rasulullah SAW, Nabi membenarkan para sahabat memukul ular dan kala di dalam semayang. Ular dan kala lalu lipang depan nak ketik kita. Kita tengah semayang, ambil batu, puk, tak batal semayang. Cuma bezanya, ulama' mazhab Syafi'i mengatakan perbuatan-perbuatan yang tidak berkait dengan semayang tidak bolehlah kita lakukan 3 kali berturut-turut. Jadi kalau puk, batal semayang. Dia gitu. Tapi hadis tentang membunuh lipang, kala, jengking dalam semayang, hadis sahih. Nampak? Ada disebut oleh Imam Asy-Syaukani dalam kitab Nailul Awtar. Hadis itu sahih. Maknanya kalau tengah semayang boleh katok, maknanya ular yang lalu depan kita, maka setakat matikan handphone takkan batal. Lagi pula handphone tu mengganggu pula orang lain. Kalau bunyi tek pun terganggu dah kita. Tak, kita ada khusyuk dah. Muka macam kita kali mutu ni. Faham? Baru balah dengan bini pula, orang sebelah pula bunyi tung, kita pun tung khapuk wis situ. Panah gak aku. Jangan main dah ni pula lagu pula, macam-macam lagu. Telefon tu Imam lagu Power Ranger. Mana boleh ada. Kacaunya tu Imam. Kalau budak kecil mana siapa? Jadi tutup dibolehkan. Walaupun menjadi perkara yang tidak berkait dengan semayang, jadi ingatan kita terganggu. Dan awak kan dah salah. Sepatutnya tutup pada awal. Tak, manusia ni dia banyak lupa. Jadi tutup telefon tak batal. Jangan jawab telefon. Jawab batal. Lama jawab tengah rokok. Halo. Tu batal tu. Balik awal tu. Tak batal. Dan boleh. Boleh apa benda ni kita buat beberapa perkara lagi memang ada dalam syarak, tapi benda ni pelik lah, jarang disebut dalam kuliah. Jadi bila buat, tapi kita tak kata apa yang ada dalam buku ni benar belaka, kerana kita tak tengok lagi buku. Tapi setakat maknanya mematikan handphone memang molek. Jangan biarlah. Ada orang dia kata dah boleh gerak dah, biar gitu lah. Dia senyap gitu dah. Kalau orang tengah senyap gitu, kalau semayang bising tak apa, tu imam speaker kuat. Dah kalau semayang asok, nah, tulang dia punya bunyi pula kuat. Nah, teng. Cuma kata nata mana pula ni. Faham tak? Memang nak maki hamu dia dalam hati. Jadi punah jana habis suti masjid. Nah, baik kita raba. Tapi telefon ni jahat. Bila time semayang kita raba payah nak kena. Faham? Luar semayang senang kena. Dia memang setan dah situ. Dia nusuk dekat nombor ping. Hukum